Hello semua, apa khabar? Kita bertemu lagi dalam rancangan YouTube XM Malaysia. Okey, sekembalinya saya Siti Wani pada segmen kali ini. Of course, saya akan sharing dengan anda semua topik yang bermanfaat. Sebelum tu, tolong saya buat apa? Like dan juga subscribe YouTube channel XM Malaysia. Dan jangan lupa letak notifikasi. Okey, alright. So, topik kita hari ini adalah bila masa sesuai keluar daripada pasaran. Jarang-jarang selalu topik kita tumpu bila masa nak entry. Betul tak? Kan normally kita akan lihat kita nak tunggu nak masuk dekat zone ni, kan nak entry dekat paras harga ini dan sebagainya. Kenapa penting sebagai seorang pedagang kita menentukan untuk keluar daripada pasaran pada masa yang bersesuaian? Ini merupakan satu strategi supaya kita dapat mengimbangi risiko dan ganjaran dalam masa yang sesuai. Okey, apa langkah-langkah yang anda boleh lakukan supaya anda keluar daripada pasaran pada masa yang sesuai? Yang pertama, ini penting, di mana anda perlu memahami apakah pendekatan dagangan yang sesuai untuk anda. Sama ada anda nak fokus kepada dagangan jangka pendek ataupun kepada dagangan jangka panjang. Buat penentuan yang terbaik berdasarkan modal, instrumen yang anda ingin dagangkan. Alright. So yang kedua, ambil balik step yang pertama, iaitu bila dah tentukan. Contoh saya ambil di sini, macam saya sendiri. Saya menggunakan pendekatan dagangan jangka pendek ataupun short term. Dan istilahnya adalah di sini di mana saya akan melakukan dagangan saya secara harian, iaitu intraday. Jadi sebagai seorang pedagang harian, apa istilah kita pula kan dalam trading ni, iaitu kita akan mencari peluang untuk masuk pasaran dan juga keluar daripada pasaran pada hari yang sama. Tolong faham ni. Entry dan keluar pada hari yang sama. Jangan entry hari Isnin, hari Jumaat tak keluar lagi. Itu bukan intraday. Daripada pendekatan strategi dagangan kita tadi, sebenarnya kita boleh melihat kesilapan yang kita lakukan. Dan yang berikutnya di sini adalah pemilihan instrumen dagangan tadi, membantu untuk kita keluar daripada pasaran pada masa yang sesuai. Paling penting sebenarnya kita kena memahami kepada instrumen yang kita dagangkan. Sebagai contoh di sini, katalah kita sebagai seorang pedagang memilih untuk melakukan instrumen iaitu dagangan mata wang asing. Dan saya ambil contoh lagi di sini adalah kategorinya adalah major pair. Trade currency major pair. Untuk major pair kita kena faham volatility-nya secara harian. Jangan kira impact news. Tanpa ada sebarang impact news, volatility-nya secara harian hanya mampu melakukan sekitar pergerakannya di antara 30 ke 60 pip sahaja. So di situ secara tidak langsung membantu kita sebagai seorang pedagang harian untuk kita keluar daripada pasaran pada masa yang bersesuaian. Dan yang terakhir di sini sangat penting. Jadi seorang pedagang ni tak boleh nak lari, orang kata. Apa dia? Iaitu menetapkan risiko dan ganjaran yang bersesuaian. Banyak kali kita dengar perkataan risk reward ratio. Dah rasa kalau saya di sesi ruang lanjutan Melayu, siapa yang ikut sesi saya, hari-hari saya akan cakap di mana sebagai seorang pedagang kita memerlukan untuk menetapkan risiko dan ganjaran pada masa yang bersesuaian. Dan secara tidak langsung apabila kita melakukan dalam kita punya dagangan, maknanya kita cari masa sesuai entry dan keluar daripada pasaran, di situ merangkumi pengiraan berapa loss yang kita sanggup terima dan juga berapa keuntungan yang kita kehendaki. Alright, mudah aja. Cuma kalau anda tak ikut 4 langkah ini, maknanya anda akan sesat dalam pasaran. Jadi kita tak nak berulang kali melakukan kesilapan yang sama. So semoga topik ini sangat bermanfaat untuk anda semua. Kita katakan menjadi satu garis panduan kepada anda semua pada masa akan datang.
Okay, so I think setakat itu dulu daripada saya untuk hari ini. Semoga perkongsian ini membantu anda semua untuk anda menjadi pedagang yang berjaya di XM. Okay, alright, so insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Stay safe semua. Bye-bye.